Kita perlukan limau nipis. Lepas tu, diorang kisar dengan air. Bang, saya tak ada benda sangat tu bang. Tapi resipi abang ni nampak senang. Saya cuba usahakan dengan pisau ni. Susah weh nak sagat benda ni. Inilah hasil dia. Dapat buat setengah je, lepas tu give up. Yang putih ni, yang orang kata paling pahit sekali, kita buang juga. Yang putih tu, yang orang kata paling pahit sekali, saya tak nak buang bang. Dah hilang semua, kita potong tengah-tengah dan kita buangkan biji dia. Dengan masih berkulit, kita potong tengah-tengah dan kita buang biji dia. Kisarkan isi limau tadi dengan air. Limau tadi, kita kisar dengan air. Serdak-serdak tu, saya tapiskan semua. Serdak-serdak tu, saya tak boleh nak tapis bang. Penapis tak ada. Penapis kowe ada bang. Dan saya ambil ais, masukkan sekali untuk saya kisarkan dengan susu pekat. Susu pekat ni saya buat extra tau, sebab saya takut dia pahit juga. Letak ais, letak susu pekat, letak ekstra sebab abang tu takut. Lepas tu kisarlah, nampak macam jadi, putih berkrim je. Bang, abang macam tak yakin je ni bang. Abang okey tak? Air blend tadi kita tuang kat cawan and then siap. Inilah hasil dia. Mohlah kita rasa apa yang abang tu takut sangat tu. Sedap je rasa, tak ada pahit-pahit. Ke lidah saya dah rosak? Ni kalau kurang susu pekat sikit ni dah okey dah ni. Rasa tak tahu nak describe macam mana. Rasa susu pekat dengan limau. Okey lah ni, sedap ni. Okey, itu je guys. Jumpa lagi.